Lepas akak guna Margagul ni dalam seminggu macam tu, akak tengok akak punya kencing pun dah tak berbuih. Lepas tu dah tak rasa nak kencing selalu. Dah lama dah perasan kencing berbuih tu. Tapi mula-mulanya akak ingat biasa je. Ada masalah buah pinggang rupanya. Kencing berbuih, kencing tak lawa, asyik kencing ni kan. Kita memang rasa tak selesa. Nak pergi mana-mana pun macam rasa tak selesa. Kita mesti nak cari tandas. Sampai kadang-kadang kita kena pakai pad. Sampai akak pergi jumpa doktor. Doktor tu beritahu yang akak ni ada masalah buah pinggang. Macam kencing berbuih tu. Kita tu semua adalah unsur-unsur sakit buah pinggang lah. Siapa-siapa yang kat luar sana tu kan, yang tak ada masalah buah pinggang, doa-doa lah jangan bagi kena sakit buah pinggang pula. Sebab dia ni memang rasa tak selesa lah. Lepas akak guna Margagul ni dalam seminggu macam tu, akak tengok akak punya kencing pun dah tak berbuih. Lepas tu dah tak rasa nak kencing selalu. Akak pakai dalam seminggu dah nampak kesan dah. Lepas tu akak terus pakai. Lepas tu sekarang ni rasa macam badan sedap lah, ringan. Tak ada lagi lah masalah nak terkucil-kucil ke apa, tak ada lah. Baru-baru ni saya ada pergi jumpa doktor. Doktor cakap saya punya buah pinggang dah okey. Lepas tu doktor tanya saya makan apa. Saya cakap saya makan Margagul ni. Dia kata okey, boleh teruskan. Pada sesiapa yang ada masalah buah pinggang, boleh cubalah Margagul ni. InsyaAllah sakit buah pinggang boleh selesai lah dengan Margagul ni.